Jom mancing Potiksen. Hari ni 2 Jun 2026 ni. Tengok ramai pengunjung dari Potiksen sudah mula check out. Sebenarnya cuti ganti Wesak Day dengan yang Pertuan Agong. Dan pasti Potiksen adakah masih jam dengan pengunjung-pengunjung di tepian pantai. Okey, dalam masa sama cuti sekolah pun sedang berlangsung. Okay guys, mengatur berada di PCN. Dah pun membuat balingan yang pertama. Air sekarang bergerak pasang pada bacaan 1.50 meter dan akan penuh pada jam 8.30 malam pada bacaan 2.7 meter. Jadi atur guna udang hidup. Udang hidup pula, udang kupik. Bukan udang hidup lah, udang kupik. Tadi yang tu dah singgah ke rumah wakil. Tengok tong ni pun kosong ni. Dan tinjau ke luar pagar tu, udang hidup tak ada. Dah habis kojo ke orang. Cuti 4 hari, 5 hari, habis umpan. Alhamdulillah penjual-penjual umpan di Potiksen. Tak pun di lain-lain tempat aktiviti memancing itu rancak ni sebab tu cuti. Di umpan pun boleh habis. Dia atuk ni saja try je ni nak layan air pasang. Air pasang kelazimannya PD ni terbang lalu. PD ni air akan bukan air akan, ikan akan galak makan waktu air muda jalan turun. Tapi petang ni atuk layan air gerak pasang. Tak lama ni, mungkin pukul 7 maghrib kan atuk cabut lah. Kalau rajin kan tunggulah kejap. Ramai pengunjung masih dalam mood cuti sekolah pun ada 1 minggu lagi. Cuti public hingga hari ni. Okey, untuk petang ni atuk pakai udang pasar ya. Mahal udang ni, family store tadi. RM27 mak bat godang-godangnya RM27 sekilo. Ambil 10 ekor ya, dah RM9 lebih. Korek 3 pakai mata 2 atuk pakai mata 2 tu. Sedang potong kecil, baling pun tak jauh sebabnya banana boat masih aktif. Dia lalu depan ni je lalu. Kalau dia baling jauh, tali dah lah mahal kita beli kan? Pernah agak kejadian rakan yang mancing kat PCN ni sangkut pada bot, menyebabkan rod patah. Okey, teruskan menanti. Kok ada strike yang menarik pada petang-petang ini di PCN. Tunggu cas. Tom satu bawah. Tak dapat. Ikannya belum tentu ni. Ni apa dia? Udang. Udang. Aku dia buat sambal yang sedap ni. Ikan tanah tak tahu lah kan. Dah mahal kan. Okey, untuk info angler kalau nak bawa family lah, mana yang suami kaki-kaki mancing, bolehlah berkelah kat sini. Tapi anak kena mandi di sana di pantai tu lah. Jadi bertang tikar kat sini, kursi healing kat sini. Nak lepak-lepak kat sini bawah.
bawah pokok dulu ni kan, boleh bawa family lah sini. Kita jaga kebersihan lah. Okay. Daripada pagi ke petang, tapi carilah air yang sesuai di sini kan. Kalau nak puas mancing, cari air pasang sampai lah air surut balik. Betul tak? Jadi boleh lah, tapi parking kena bayar kan. Parking kena bayar 64 sen 1 jam. Parking sana, kereta sana, kereta sana tu 64 sen. Kecuali hari cuti, minggu ni cuti 4 hari, tak kena bayar. Kalau bekerja Sabtu kena kot, Sabtu rasa kena, tak pastilah. Tapi pakai apps, pakai apps. Sekarang semua di hujung jari. Boleh bawa anak-anak boleh main dekat, ada taman permainan di sana. Anak-anak boleh bermain-main. Yang cik abang boleh memancing. Okey, anak-anak warga boleh ronda-ronda kat titi tu. Dah buka baru seminggu buka. Dulu dia tutup pasal runtuh. Kat ujung pun sedap mancing. Bawa rod pendek-pendek 7 kaki, 5 kaki, mancing masa air pasang besar kat situ kan. Tengok dia dah lepaskan pengunjung di tengah laut. Okey, itu saja info. Tengah jam dah untuk melabuhkan umpan pada 5.30 tadi ya. Nampak air berenang-renang, bergenang-genangan air, cantik air. Ombak. Okey, Atuk nak tengok umpan 2 mata kel. Pom-pom kat karang sebab terus menegang. Ada makan tapi rasa sangkut karang. Arah kita datang. Dah lah sangkut karang. Ikan bakar. Ikan kat karang.
pancing atuk tu dekat kat karang tu. Tadi ada ikan makan. Rasa kena tarik jugalah dengan tangan. Oh, kasih putus. bawa keluarga kat sini, anak-anak kan, bawa kudapan. Okey lah sambil memancing. Ancaman pemancing. Ancaman pemancing kalau balik jauh-jauh risiko tu tu nampak tu. Jadi tak boleh nak paling jauh-jauh. Kalau sebelah sini karang, risiko yang kedua kan. Dan tadi lah macam tadi tu lah, dah sangkut habis lah modal kan, makan modal bro. Kalau nak okey belah sana, belah sana tu, tu itu okey, tu tak sangkut. Tapi kalau banana boat ni dia tengah bermain, dia kan kira depan ni dia pun dia lalu, ataupun jet ski. Paling dekat-dekat ni tu tak senyap je road ni. Baling atas karang tu memang ada lah goyang-goyang. Semangat lah kita. Tapi standby lah. Tu sebab saya atuk ni tak mancing belah-belah sini. Kalau PCN ni mancing sebelah kanan. Tapi tadi keadaan cuaca panas, panas merampau, atuk duduk lah belah sini.
6.30 6.35 petang. Jalan Atuk kan, dah pukul 7.10 maghrib menghampiri. Lampu tak bawa, segala apa-apa kelengkapan malam Atuk tak bawa. Cuma nak santai-santai di petang-petang hari. Okay. Nampaknya tadi sekali saja tarikan yang agak manja, tapi tersangkut di karang. Tak ada harapan. InsyaAllah tengoklah minggu depan. Kalau air cantik, ada rakan-rakan mengajak, kita akan on balik menyembat di sekitar Laut Pidi. Okey, abang-abang pun terima kasih like dan subscribe di atas. Ya, tak guna bayar pun kan. Free of charge. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.